Kalau tak saya jual benda ni, kalau tidak aku bunuh. Macam mana gitu. Aku bunuh dia ni. Apa ni? Anak saudaramu ni. Misalnya. Kalau dia orang kata gitu, lam yalzamhu ma aqadahu alaihi, tak jadi pula. Akad jual beli saat ni tidak sah. Ini ba'dun nas kan. Akad jual beli saat ni tidak sah. Tapi kalau orang lain jadi, akad jual beli itu sah. Tetapi kalau keluarga, anak saudara ke, tak jadi jual beli. Guana tu lah. Dan kalau orang lain jadi, anak saudara pun serupa juga, apa-apa jual beli jadilah. Gitu. Hak tu kritik Imam Bukhari ni. Jadi di sini qultu, kata siapa dia? Kata dia Muhasyi ni lah, pembuat Hasyiah ni. Dia kata ini juga berdasarkan istihsan jadi berbeza ni. Berdasarkan hukum istihsan jadi berbeza. Ini tidak lari daripada Quran dan Sunnah. Lepas tu dia marilah dalil. Kalau tidak lari daripada Quran dan Sunnah pakai istihsan ni, mana dalil dia dalam Sunnahnya, dalam Qurannya. Walaupun orang lain tak setuju, itu soal lain. Tapi dia marilah ada di situ. Pada Hasyiah nombor 14. Habis itu. Kita kena tengok sini pula. Kita tengok sini pula. Sebab ni ni qala ba'dun nas ni muka surat 15. Ba'dun nas fi daf'il waswas. Sebahagian orang dah Imam Bukhari guna ba'dun nas kan. Ba'dun nas ini keliru lah tentang hukum ni. Jadi buat Hanafi ni tulis apa dia pengarah dia. Ada yang mengatakan Syekh Ahmad Ali ni juga yang nulis. Yang Muhasyi. Ba'dun nas fi daf'il waswas. Sebahagian orang sibuk duduk menolak waswas. Duduk menolak waswas. Jadi macam Imam Bukhari ni waswas lah, tak jelas. Jadi dia cuba nak menolak kekeliruan. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita tengok ni yang ke-9 muka surat 18. Yang ke-9 muka surat 18. Ini ba'dun nas yang ke-9, tepat yang ke-9. Di sini kita baca ni dulu, lepas tu baru kita royak hak tidak ada. Yang ke-9 masalah menyelamatkan orang Islam daripada dibunuh dengan disuruh minum arak ataupun makan bangkai dan seumpamanya. Kerana seseorang kalau dikatakan kepadanya meminum arak ni, kita terjemah selalu lah, ataupun makan bangkai ni, kalau tidak kami akan bunuh ayahmu atau saudaramu. Boleh dia minum arak atau makan bangkai itu untuk menyelamatkan ayahnya ataupun saudaranya di sisi Imam Bukhari. So jelas tak dia? Di sisi Imam Bukhari memang boleh. Kalau ada kitab ni boleh tengoklah muka surat 18. Dia awal kita. Muka surat 18. Bawah. Dan dia tidak berdosa dengan melakukan perbuatan tadi, minum arak ataupun makan bangkai. Dia berhujah, Imam Bukhari berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu aqul muslimin. Dia berhujah dengan itu. Jadi untuk menyelamatkan nyawa orang Islam ni boleh kita berlakukan waktu, sebab waktu kan ingat lagi. Waktu kalau mengikut kaedah usul kan, usul ataupun qawaid fiqh, irtikab akhafid dararain. Melakukan dua perkara yang tak boleh, tapi hak lebih ringan. Wala yas'uhu zalika 'inda al-imam. Tetapi di sisi Imam Abu Hanifah tak boleh dalam kisah ni. Tak boleh dia nak minum arak. Tak boleh nak makan bangkai. Tak boleh. Pasal apa? Sini lebih jelas daripada
dalam hasyiah tadi. Sebab dia kata kerana keharaman benda-benda ini adalah sabit berdasarkan nas. Sabit berdasarkan nas. Minum arak tak boleh berdasarkan nas Quran, hadis tu kan. Dalam Quran ada bukan setakat hadis saja. Bukan hadis-hadis ahad ke tidak. Quran. Itu yang pertama. Hurrimat alaikumul maitatu. Haram makan bangkai, jelas dalam Quran ada. Oleh kerana benda ni keharaman dia tu sabit berdasarkan Al-Quran dan memang daripada asal lagi memang tak boleh. Kalau tidak sabit dia paksa pun tak boleh. Benda tu. Dalam keadaan dia paksa pun tak boleh juga. Ini mengikut Imam Abu Hanifah. Kecuali dalam keadaan ada darurat. Darurat dia laku mana? Kalau dia tu sendiri nak mati, kalau dia tak makan. Cekik. Tak ada air, tak ada nyawa. Maka dia boleh dalam kes tu. Boleh lah dalam kes tu. Sebab itu termasuk dalam yang dikecualikan. Termasuk dalam yang dikecualikan. Dalam Quran disebutkan iaitu illa maqurirtu, kecuali hak kamu tak ada arwah. Mana kamu sendiri. Kamu sendiri. Dan darurat ni tidak masih belum ada lagi. Wala yatahaqqaq illa bi an yakhafa ala khassati nafsihi aw ala udwin min a'dha'ihi kama fil mahmah. Kalau selagi tidak terdesak supaya dia takut mati tadi, cekik tadi, ataupun kalau dia tak makan bangkai itu dia mati, lapar pelaja. Dalam keadaan itu boleh. Begitu juga di sini dalam kes kalau orang ancam nak bunuh dia sendiri. Boleh kalau tu. Kalau dalam keadaan itu boleh. Kalau nak dia tu sendiri nak kena bunuh, dia ancam kena bunuh. Ataupun kalau tidak kena bunuh pun nak kerak anggota dia, mana-mana anggota dia. Kalau tidak minum air, kalau tidak makan bangkai, dalam keadaan itu boleh dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau kait dengan orang lain tak boleh. Walaupun ayah, walaupun anak, tak boleh. Itu bagi dia. Kalau dia buat juga dalam keadaan tidak, dia tu termasuk dalam ta'rif darurat. Misalnya bagi dia ancam nak bunuh ayah atau orang mana-mana tu tidak termasuk dalam darurat. Kalau minum juga dosa. Itu dosa. Thumma qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari kata dalam Kitabul Iqrar fi bab yamin ar-rajul li sahibi, kita baca saja lah. Wa qala ba'dun nas law qila lahu la tashrabanna al-khamr aw la ta'kulanna al-mayta aw la naqtulanna ibnaka aw abaka aw dha rahimin mahramin lam yas'hu lianna hadha laysa bimuttar. Imam Bukhari kata tadi, dia nukillah ba'dun nas kata, kalau orang kata minum arak, kalau tidak kami akan bunuh anakmu, ayahmu ataupun keluargamu yang terdekat, tak boleh, dia tak boleh minum. Sebab apa? Ini tidak termasuk dalam terpaksa. Sebab apa? Sebab termasuk dalam ta'rif terpaksa ni dalam mazhab Hanafinya, iaitu kalau berlaku pada diri seseorang itu, bukan pada orang lain. Dia tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah untuk mengelakkan sesuatu maksiat berlaku pada orang lain. Tak boleh. Itu mengikut kaedah dia. Tak boleh melakukan maksiat untuk mengelakkan maksiat berlaku daripada orang lain. Tak boleh. Serupa bagi dia serupa dengan orang kata gini. Mu kena mu tak usah sembahyang. Jangan sembahyang. Jangan sembahyang. Misalnya dia kata di sini ni Cindy kata dalal tempat tadi ada. Kita akan jumpa juga. Mu apa ni derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ibarat Cindy-nya. Mu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mu tidak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan derhaka. Mu tinggal sembahyang. Kalau mu tidak tinggal sembahyang, aku nak tinggal sembahyang. Lagu tu. Tak boleh nak melakukan maksiat untuk mengelak orang lain mengelakkan orang lain daripada maksiat. Kita nak melakukan maksiat, tak boleh. Hak ni pun masuk dalam tulah kata dia. Supaya tulah juga. Supaya dengan orang kata mu kena derhaka kepada Allah.
Kalau mu tidak derhaka, aku akan derhaka.